Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada pasukan PPRS SK Suriname akan mempersembahkan demonstrasi pertolongan cemas. Pertolongan cemas ialah bantuan awal yang digunakan kepada mangsa sebelum mendapatkan rawatan lanjut. Ini ialah peti pertolongan cemas. Hari ini saya akan memperkenalkan 5 alatan dalam peti pertolongan cemas. Sarung tangan digunakan untuk melindungi mangsa daripada jangkitan. Tasas spray menutup luka. Pembalut bulung membalut luka. Antiseptik membersihkan luka. Kain yang ando menyokong anggota yang cedera. Imunisasi mangsa mengalami luka carat pada tapak tangan. Saya akan mencuci luka menggunakan antiseptik. Kemudian saya menutup luka menggunakan tasas spray. Saya pembalut luka menggunakan pembalut gulung. Seterusnya, saya memasang kain ando untuk bagi mengurangkan pergerakan tangan. Rawatan selesai. Imunisasi luka di saya. Rawatan sifat frustrasi patah pada lengan. Saya akan meletakkan kain ando kemudian saya akan menggunakan ikatan buku sila dan mengemaskan supaya tidak bergerak. Rawatan selesai.